On. Konten baru ke? Tolong jangan cakap tentang Echah. Boleh? Saya tak pakai pun gelang. Right? Saya tak pakai. Jadi jangan tanya. Faham? Jangan tanya. Saya kecewa dengan Echah. Jadi jangan tanya saya. Nanti korang akan tahu semua benda ni. Cara ni rindu mal. Tak ada rindu-rindunya. Tak ada. Kalau saya dah dikeluarkan pun, saya tetap tak akan rindu dia. Dia buat saya buat dia. Tolong jangan sebut nama Echah boleh? Nak gerak pukul apa? Kita main pukul apa? 11. Pukul 10 dah kena gerak lah. 10 suku. Wish birthday saya man. Happy birthday. Semoga korang rezeki selalu. Semoga mal daripada dapat permanent. InsyaAllah tolong doakan baik-baik. Dan kita doakan Abang Alif juga cepat sihat. Saya tengok Abang Alif tadi kesian ni dia. Sebab saya ni pun, saya kalau dalam konten mungkin nampak tak segan, tapi bila dengan dia saya segan. Saya hormat dia as a leader. Saya hormat dia. Dan saya lawat dia tadi, saya kesian dekat dia. Jadi korang doakanlah dia semoga cepat sembuh. Dan doakan saya juga supaya dapat permanent. Amin. Jangan sebut nama Echah. Aku tak tolong aku. Tak nak dengar nama Echah. Tolonglah. Tolonglah, aku tak nak dengar nama Echah lagi kat aku. Aku tak nak pakai gelang dia. Aku tak nak. Tak nak. Kau nak tengok sangat kan? Kau nak tengok sangat? Baru kau puas hati? Baru kau puas hati ke apa? Nak tengok sangat ke? Kata kau rindu dia. Ni gelang yang dia bagi aku ni. Ni nampak ni? Gelang aku tak pakai pun. Tak pakai. Gelang yang dia bagi aku. Ni nampak? Ni ada nama aku lagi. Ni kau nak tengok yang ni aku pakai ni. Ni Puati. Puati.
Tak apa, korang sekarang tak tahu, nanti korang akan tahu semua benda ni. Saya kecewa ni. Saya amat-amat kecewa dengan ni. Kalau korang kata saya nak gaduh dengan dia, saya gaduh dengan dia. MZF, terima kasih. Mal dah berubah. Ya, saya berubah. Saya berubah. Tapi korang hanya tahu aku je yang berubah. Kau tahu? Sedih siap. Sabar. Kenapa saya nak nangis ni? Nak pergi bersih muka je. Tak pernah nangis bro sebab perempuan. Apa benda siut. Tak pernah nangis bro. Salah aku nangis. Tiba-tiba aku ni seorang jiwa yang kental lot. Tak pernah nangis kot. Salah aku nangis. Lagipun aku nangis sebab dah tak lama lagi dah. Dah tak lama dah lagi sih. Tinggal for the last day. Last day. Jadi saya tak tahulah lepas ni korang lupa saya ke. Saya tak tahulah. Mesti saya dah tak ada, nanti korang lupa saya kan. Yes, maybe korang tanya saya, mungkin saya akan kata yes, dalam jiwa saya, dalam hati saya memang yes, Marco Shah lah. Tapi saya dah cuba yang terbaik. Tak tahulah bagi korang hibur ke dengan saya. Saya dah cuba buat yang terbaik. Saya cuba sedaya mana saya mampu. Walaupun video kadang-kadang tak best, tapi saya cuba juga nak buat supaya korang nak tengok saya tu. Dan saya minta maaf juga pasal gelang tadi. Aisyah, aku minta maaf juga kat kau kalau ada salah silap dengan kau selama kita berpartner ni. Kau ada termakan
hati terasa dengan aku minta maaf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, okay? Aku bukan niat nak buang pun gelang kau tu. Tapi aku kecewa sikit dengan kau. Tak ada niat tapi dah buang. Biarlah dinding tu bicara. Biarlah aku akan rindu dinding tu. Kau dah repost video baru saya Kenapa kecewa? Nanti korang akan tahu. Sebelum aku release, sebelum aku keluar, bukan release lah maksudnya, daripada lepas aku habis best sementara ni, semua korang akan tahu nanti semua kat situ. Nanti aku akan cerita satu persatu. YT ke tak ada? Konten baru tu, doakan sumur Fatilawah. Ya, korang pergi tengok video saya. Member nak buat konten ni. Tak, ini bukan konten ni. Nanti korang akan tahu. Kenapa aku senang lagi ni? Tadi aku pergi lawak habis pun aku rasa macam nak nangis tu. Tapi aku sabar. Aku tahu aku keras. Aku orang yang keras kau tu. Susah nak nangis. Jarang aku nak nangis. Susah. Tapi tadi nak gak aku mengalirkan air mata. Tapi aku tahan. Aku buat keras. Aku tak tahu nanti air terakhir aku nangis ke tak nangis. Sebab konten hari ni ke? Apa yang konten hari ni? Tak adalah, saya memang merajuk dengan Echa. Saya memang ada terasa sikit dengan dia lah. Tapi kalau korang rindu, korang tengoklah konten saya dengan Syah, okay? Pergi tak full face dekat Senayan? Pergi. RZ mana RZ? Masa nama kau meletup, ni lah Mal, kau kena seru semua netizen memanfaatkan kelebihan kau. Ya dah, saya dah buat video. Korang pergi dah tengok video saya. Saya dah buat video dah. Jangan pergi 2 hari lagi Mal, dah pergi. Tak apa. Mana tahu ada orang yang datang lebih baik daripada saya, more than better daripada saya. 25 minit 13,000. Yang tanya kan pasal nasi aku tak ada RZ je. Tak kisah pun, bawa lah motor open sekalipun. Kau nak ikut aku pun tak ada hal. Esok aku buat keluar RZ aku. Bila hari terakhir Abang Mal? Tengok kat mana video Mal? Tengok video apa? Video apa? Tak cukup 7 konten. Saya dah tak ada mood nak buat konten dah dengan Echa. Lepas kejadian saya dengan Echa, saya memang tak ada mood lah. Saya minta maaf lah dengan kalau fans Margo Syah ada terasa ke apa ke. Saya minta maaf sangat-sangat. Yang memang saya tak boleh nak habiskan sebab ada benda dengan Echa. Sumpah malas aku gini. Nanti korang akan tahu. Sabar je. Sabar, okay? Sabar. Nanti korang akan tahu.
Aku minta maaf sangat-sangat dengan korang. Kalau yang mana pihak pada Aisyah, aku minta maaf. Yang mana belah pihak pada aku pun, aku minta maaf. Kalau yang mana berpihak pada dua-dua sekali pun, aku minta maaf. Aku cuma nak cakap terima kasih kat korang selama aku ada dekat dalam AI team.